Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari Dido Teknik. Okey. Hari ni nak buat satu pemeriksaan kerosakan steam iron. Kita keluarkan dulu. Okey. So depan Dido ni ada satu model GC8755 milik Encik Asri daripada Presin 7 PPM Pudina Presin 11 Putrajaya. Presin 17 Putrajaya. Minta maaf. Sekali lagi ini GC8755 milik Encik Asri daripada PPM Pudina Presin 17 Putrajaya. Okey, macam biasa sebelum nak test on atau masalah dia, so Dido akan buat pemeriksaan terlebih dahulu. Okey. So model ni tak menggunakan steam generator boiler, so dia akan melalui 3 fasa pemeriksaan. So fasa pertama, so Dido akan cek bahagian luaran. Bahagian luaran Dido akan tengoklah apa sahaja mata Dido nampak, pecah ke, retak, sumbing, kotor, apa sajalah mata nampak, so Dido akan maklumkan dalam rakaman video ni. Okay? Tujuan untuk makluman ataupun makluman dan tindakan Encik Asri. Okey. Itu fasa pertama. Selepas selesai fasa pertama, masuk fasa kedua, Dido akan buka. So Dido akan cek dalaman dia menggunakan multimeter. Ini atau sambil buat rekod. Okey. Selepas selesai buat rekod, so masuk fasa ketiga, test on. Okey. Okey, fasa pertama. So Dido akan cek ni. Ini dulu. Ni dia panggil pemegang iron. So pemegang iron merangkumi inlay. Nama inlay. Ini housing printed. Okey, ini housing printed. Okey, housing printed. Okey. So housing printed Dido akan fokuskan pada bahagian sini. Bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Dido tengok sebab bahagian sini dia nak tengok ada retak atau tidak. Kalau retak melintang, Dido akan abaikan. Nak tengok retak meregap. Ada ke tak? Okey, so tengok bahagian kanan dan juga kiri. Okey, lepas tengoklah bahagian-bahagian lain housing printed. Lepas tu bottom, ni bottom. Bottom housing bottom. Okey, sini. Tu last sekali soft plate, ni namanya soft plate. Dan last sekali hose code. Okey. Okey, inlay dia cantik, tak ada pecah, tak ada retak. Okey, cantik. Housing printed. Okey, housing printed dia bahagian kanan belah sini dia retak. Okey. Dia ada kesan retak sini, bahagian kiri. Bahagian kanan. Okey, dia ada retak. Okey, dia ada retak. Bahagian kiri tak ada. Okey, bahagian lain langsung printed. Okey, alhamdulillah. Okey, bottom dia pun cantik. Bottom dia cantik. Okey, semua cantik, lengkap ada. Okey, soft plate. Okey, soft plate dia pun cantik. Dan last sekali hose code. Hose code dia pun cantik. Okey. Kepala plug. So kepala plug tak ada kesan terbakar, tak ada kesan cair. Okey, cantik.
silicone pad untuk air rest cukup 3, 1, 2, 3 cukup. Iron lock berfungsi. Okey. Tangki air. So tangki air nampaknya kalau boleh nampak lah. So bahagian bawah ni ada bintik-bintik Ini lumut lumut. Encik Asri dah maklumkan kepada Didot, dia minta bersihkan tangki air dia sekali. Okey, boleh, tak ada masalah. Kita akan bersihkan. Okey. Okey, kita akan bersihkan nanti. Okey, silikon bawah tangki air cantik, tak ada kesan koyak. Okey, cantik. Main inlet ada, silikon inlet ada, tak ada masalah. So lain-lain sini tak ada apa-apa. Okey, stiker dia baik. Stiker dia dah lunyai. Okey. So bahagian sini pun tak ada apa-apa. Okey, jom tengok nombor siri. Okey, ni nombor siri dia Nombor siri dia 1924, bermaksud tahun 2019, minggu ke-24. Okey. Minggu ke-24 dalam bulan 6, lebih kurang. Okey, dalam bulan 6. Bulan 6 tahun 2019. Kalau nak dikirakan tahun 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, so 26. So usia steam air ni hampir 7 tahun berdasarkan nombor siri. Okey. Okey, fasa pertama dah lepas. So kita buka, masuk fasa kedua. Sila. Okey, ini dalaman dia. Ini power board. Ini pump. Okey. Ini namanya hose code. Okey.
Okay. First kita check heating element boiler. Sini point dia. So ni live, neutral. So cantik, ada bacaan soal 20 point. So kat sini ada 20.2 ohm. Okay, 20.2 ohm, cantik. Thermistor sensor ada 177.7. Okay, 177.7 kilo ohm. 4.6 boleh ni 176 lebih kurang kan. Okay, so cantik. Tu TCO boiler, kita check continuity. So TCO dia okey. Last kita nak check rintangan ke bumi. So plate live ke bumi, tak ada rintangan, cantik. Plate neutral ke bumi, tak ada. So OL cantik. So pemeriksaan ni menggunakan multimeter, nampaknya tak ada masalah. Kita tampal. Okey, jom kita pasang balik. Okey. So lagi dia akan test on. So sekarang ni dia akan check rintangan ke bumi pada kepala plug. Okey. Penting Okey, ni namanya RCCB. Okey, setiap rumah memang ada atau wajib kena ada. Okey. Dia akan melindungi kita daripada kena renjatan elektrik akibat kebocoran arus ke bumi pada perkakasan elektrik. Okey. Ni biasalah, ini soket dinding. Okey, bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter, so dapat rekod bacaan rintangan. Kat ni dia ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. So kemungkinan pertama, bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter ni dekat ni kepala plug. Okey, ni kepala plug 3 pin, 1 2 3, yang ni bumi, yang ni left, ni neutral. Okey. So dapat rekod baca rintangan ke bumi. Okey, yang pertama. Ni yang pertama. Okey. Bila kita test on, begitu on, air boleh on macam biasa, boleh guna macam biasa. Selepas guna cek balik rintangan ke bumi, so baca rintangan tu hilang. Okey. So yang pertama tadi, sebelum guna ada baca rintangan, selepas guna baca rintangan tu hilang. Itu tak ada masalah. Okey. So yang kedua, bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter dekat kepala plug ni, so dapat rekod baca rintangan yang tinggi. Okey. Bila kita test on, masuk plug, okey. Bila try on, air boleh on macam biasa, boleh guna macam biasa. Tapi selepas guna, cuba balik ambil baca rintangan menggunakan multimeter dekat kepala plug ni, baca rintangan terkekal. Okey, jika dah macam ni, ini menunjukkan ada komponen yang berhubung bumi dah nak rosak. Belum rosak cuma dah nak rosak, cuma tak pasti rosaknya bila. Air tu boleh guna macam biasa. Okey, jika dah indikator ni dah ada, ni menunjukkan dah nak rosak lah. Okey. Kerosakan tak pasti bila, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun atau mungkin lebih pada setahun. Okey. Jika rezeki. Okey. Menggunakan multimeter ni pun kita boleh trace komponen tersebut. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga ni jarang dan rare, tapi dia pernah dapat beberapa kali. Okey, bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter dekat kepala plug ni, so dapat rekod baca rintangan yang tinggi. Okey.
Bila kita test on, iron boleh on macam biasa, tapi ketika tekan trigger steam ni, steam tak keluar. Okey, ini menunjukkan ada komponen dah rosak. Okey, menggunakan multimeter kita boleh trace. Okey, so yang keempat, okey, yang keempat ni kita bila cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter, so kita dapat baca rintangan yang boleh menyebabkan rumah kita akan berlaku litar pintas. Litar pintas. So jika macam ni, dia ada 3 jenis bacaan kebiasaan dia, atau 3 jenis situasi. Okey. So situasi pertama, okey, jika dapat baca rintangan yang menyebabkan kebocoran arus ke bumi, okey, ni kepala plug ni situasi pertama. Okey, so bila masuk saja kepala plug atau soket dinding atau extension, masuk saja, tak tekan apa tau, tiba-tiba berlaku litar pintas dan RCCB dekat rumah yang on, tiba-tiba dia jatuh. So terputus bekalan elektrik rumah. Okey, ini menunjukkan ada komponen yang berhubung ke bumi pada steam iron ni dah mengalami kebocoran arus ke bumi. Okey, itu situasi pertama. Okey, situasi kedua, okey, kita dah masuk kepala plug dekat soket dinding atau extension plug, tapi tak berlaku litar pintas. Ketika switch on ni saja, switch berlaku litar pintas dekat rumah, RCCB dekat DB rumah tu dia off, dan secara automatiknya bekalan elektrik dekat rumah terputus. Okey, jika macam ni, ini menunjukkan ada komponen pada steam iron ni dah mengalami kebocoran arus ke bumi. Okey, so situasi ketiga dan terakhir, okey, so pemilik dah switch on, tapi tak mengalami litar pintas. Tapi bila pemilik on aja yang kat sini tekan, dalam tempoh beberapa detik atau beberapa saat berlakunya litar pintas dan RCCB on, dia off, dia stop. So bekalan elektrik rumah terputus. Okey, macam Jok cakap tadi, so steam iron ni dah mengalami kebocoran arus ke bumi. Okey, so menggunakan multimeter ni kita boleh trace. Okey, bila kita cek rintangan ke bumi menggunakan multimeter ni, bacaan yang terbaik adalah OL, tak ada baca langsung, dia kekal OL macam ni. Ini adalah terbaik. Okey. Okey, test satu probe ni ke bumi. Kita kekalkan jangan bergerak. Satu probe ni ke live. So cantik, tak ada bacaan. Ke neutral pun cantik. So bumi neutral cantik, bumi live pun cantik, tak ada kebocoran arus bumi. So iron ni dah boleh test on. Bismillahirrahmanirrahim. Dah on plug. So tak ada blinking error, cantik. Dengan bacaan bismillah, on. Okay, iron on. Okey.
Okey. Dah ni kita cek suhu. Okey. Ini suhu ketika steam tak keluar. Ini suhu bersih coklat ni. Okey, ada 121. Okey. Okey, jom kita test. Okey, dari bunyi getaran confirm ni memang ada masalah pada vibration pump. Okey, so Encik Asri, so ujian ni menunjukkan steam iron ni memang ada masalah pada vibration pump. Okey. So insya-Allah besok dijangka part akan sampai. Okey. So besok kita akan proceed Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi nanti insya-Allah. Dan terima kasih pada menonton. Assalamualaikum.